Okey semua, tahniah anak murid. Ini adalah buku exam yang korang hari tu tulis dan jawab lah. Ni Fakrul, buku kamu. Terima kasih cikgu. Dan yang lain semua saya dah letak atas meja. Ceklah jawapan korang tu betul ke tak. Saya bagi soalan simple tapi ada yang jawab salah. Saya pun tak pasti, dia agaknya tak salat kot. Eish. Hah? Hei, kenapa salah? Dah betul lah. Hii. Hah? Maghrib? Isyak? Baik. Cikgu, kenapa saya salah? Kamu tanya lagi ke? Tak nampak tu, cikgu dah buat nota. Mata tu tak kat mana? Patutlah cikgu tanya, ada berapa waktu solat? Jawab 3. Lagi 2 kamu tak salat? Selalu penting, maghrib isyak. Ha?